Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Rahzarifah binti Zulkifli, wartawan cilik TVPSS SMK Seri Pancing. Hari ini, kami berpeluang menemu ramah KPP SSTP yang hadir melawat Space dan Smart Classroom selaras dengan usaha memperkasa pendidikan digital. Assalamualaikum Tuan, boleh Tuan perkenalkan diri? Okay, saya Rasdan bin Haji Asyari, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Okay, soalan saya, apakah tujuan utama lawatan pihak KPP SSTP ke Smart Classroom sekolah kami pada hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini tujuan utama kita melawat terutamanya fokus kepada pelaksanaan AI Power Classroom di sekolah SMK Seri Pancing ini adalah kerana sekolah ini antara dua buah sekolah di negeri Pahang dan 27 sekolah di Malaysia yang dipilih dalam pelaksanaan AI Power Classroom pada mulai tahun 2025. Jadi kita nak melihat pada pelaksanaan yang telah disediakan di sekolah ini sama ada dari segi prasarana dan kemudahan yang menepati pada tujuan pelaksanaan AI Power Classroom itu sendirilah. Jadi alhamdulillah tahniah pada sekolah ini kerana menjayakan program AI pada sesi rintis AI Power Classroom di negara kita dan dapat dilaksanakan dengan baik. Soalan kedua saya, pada pandangan pihak Tuan, sejauh manakah kepentingan pendidikan digital dalam sistem pendidikan masa kini? Seperti mana yang kita tahu bahawa sekarang ini adalah era digitalisasi dalam semua perkara lah, termasuk dalam sistem pendidikan di negara kita. Jadi untuk pelaksanaan visi utama untuk penyediaan kepada sekolah digital ni, kita nak melahirkan murid-murid yang fasih digital. Jadi dalam pesanan ini antara keperluan kita ialah infrastruktur dan infrastruktur yang ada dan bekalkan kepada pelajar, termasuk juga dengan kemahiran-kemahiran yang diperolehi oleh pelajar, terutamanya dalam untuk memberikan kemahiran kepada pelajar untuk menjadikan pelajar ini pelajar yang mendalami atau fasih dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan digital itu sendirilah. Dan soalan terakhir saya, apakah harapan pihak KPP SSTP terhadap sekolah kami dalam usaha memperkasa pendidikan digital pada masa hadapan? Okey, seperti maklum kita dapati sekolah ini memang sekolah yang dipilih kerana atas pencapaian sekolah itu sendirilah. Sekolah ini ada memenangi ataupun menjayakan beberapa program digital, termasuklah dalam bidang aplikasi dan juga robotik, yang mana kejayaan sekolah ini telah mencapai kepada tahap antarabangsa. Untuk sekolah ini kita yakin dengan perancangan di peringkat sekolah yang untuk memperluaskan, memperkasakan pendidikan digital kepada pelajar dan guru agar tujuan utama pendidikan digital itu dapat dilaksanakan dengan jayanya di sekolah ini. Tahniah pada pihak sekolah. Terima kasih Tuan. Terima kasih.